jangan mudah merasa jemu, kerana jemu bagi seorang pelajar adalah satu perkara yang sangat tidak baik. Jemu duduk macam ni, ketahuilah satu tabiat yang sangat tidak baik. Walau kita tak pandai, kita ni orang biasa-biasa, kita ni tak pandai, otak kita biasa, kita ni orang biasa-biasa, tetapi tidak ada sesiapa pun boleh menafikan kita ni boleh jadi satu orang yang luar biasa. Imam Ahmad Ibn Hanbal, satu hari dia bangun awal pagi, dia nak keluar. Imam Ahmad dia bangun awal pagi, dia nak keluar menuntut ilmu. Mak dia kata, tunggu semayang subuh dulu, lepas subuh sekejap lagi keluarlah. Mak dia kata kepada dia, wahai Ahmad, jangan keluar lagi, lepas semayang subuh keluar. Apa jawab Imam Ahmad Ibn Hanbal kepada mak dia? Dia kata apa? Aku tidak sabar nak menatap wajah guruku keesokan harinya. Aku tak sabar, kalau boleh 3 pagi aku nak keluar. Ni dia semangat nak jadi orang yang berjaya.